Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. On the way balik kerja guys. Macam biasa, kita dah mulakan hari-hari kita seperti biasa setelah cuti panjang raya. Dialog aku sama je lah setiap raya ni. Mantap. Topang lalu. Jangan masuk dulu. Bahaya sikit. Hati-hati bawa motor guys semua. Sebab kereta sekarang makin lama makin banyak kan. Dengan isu global sekarang kan. Perang lagi. Orang kata kalau boleh sekarang ni jimat-jimat lah Aku pun kadang terlajar agak. Orang pesan sekarang janganlah buat. Kalau nak beli kereta, beli motor ke, tangguhkan dulu lah. Sebab perang ni kita tak tahu habis bila kan. Minyak pun tengok lah. Minyak pun sikit lah. Aduh sikit dah punya azab lah sekarang ni. Mahal babe minyak. Dulu aku isi pakai budi RM25. Itu dah melempah tau. Sekarang ni RM27 pun tak penuh lagi tu. Dekat meter tu dah tunjuk RM40 dah, RM44 dah. Berapa? Mahal siap minyak. Woo! Terima kasih kerana memberi laluan. Aku dah tak nak dah pancung daripada tengah ke kanan. Nanti bahaya. Jadi macam hari tu. Lepas tu sini baru kita masuk. Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Cuaca baik Sejak 2 menjak ni petang hujan je. Hari ni cuaca Alhamdulillah sangatlah terbaik. Tak panas sangat. Cuaca pun apa orang kata sedap-sedap orang cakap. Gitu. Sejak balik raya ni aku tak tahu nak buat apa Apa hal nak jadi kekok ni Aduh Salah lagi kambing betul. Panas I mean like tak panas macam biasa lah. Okey lagi ni. Boleh cara orang kata. Oh kau tengok tu cantik bro. Biasalah petang-petang ni memang kena hadap gini lah. Nanti mungkin editing aku akan edit part ni lah. Aku akan potong lah. Sebab bosan nanti. Oh bulan ni sakit sikit lah geng. Sebab apa gaji awal kan lagi tengah bulan kan. Aduh aku dah boleh imagine dah the situation ni. Kekurangan dana ni. Tapi kurang-kurang pun hati senang Alhamdulillah lah. Itu je. Aku tak nak pening-pening kepala dah sekarang kan. Malah nak serabut-serabut masalah kan. Kita semua orang ada masalah guys. Cumanya kita nak hadapi tu macam mana kan. Aku nak kata aku ni banyak masalah sangat yang hardcore kan. Tak lah. Orang lain lagi banyak struggle dia kan. Kalau aku stres macam tu dah lama aku buat tattoo lah. Tak ada lah gerak. Aku pun malah nak cakap pasal orang-orang lain lah kan. Dia hal dia lah. Itulah orang cakap ada banyak duit pun tak bahagia kan. Itu macam mana? Kita kena hidup sederhana je. Itu tak cukup tak kurang macam tu lah. Dia bukan tak cukup lah. Cukup tapi tak kurang macam tu lah maksud dia. Orang ada duit pun belum tentu bahagia kan. Itu masalah dia sekarang ni. Mantap. Layan dulu. Akak kenapa jalan sini? Bahayalah akak. Akak nak pergi mana? Apa ni akak? Oh hijau. Ada. Saja je. Oh YB ke? YB datang tengok KL Brave. Bukan apa je bawa motor. Buat relax sedap lah. Tak adalah saja je. Buat ribut. Siapa yang dah tengok video aku yang kita orang 3 orang macam monyet tu? Teruk kan?
Kawan-kawan aku lagi teruk sebenarnya bawa motor. Lagi macam monyet dengan cakap kau. Aku ni kira okey lah. Tiba pun jadi sendiri, angkat bakul sendiri kan. Mantap. Santai di posisi kawan. Alhamdulillah. Tapi tak jam sangat hari ni Selalu kat sini dah jam tau. Aduh. Cik baiklah gua dapat baca kereta tu. Macam dia nak masuk kanan je kan. Aduh, tapi depan tu kena beratur sikit lah. Mantap. Layan. Hati-hati sikit lah geng, banyak kereta ni Cakap kat diri sendiri sebenarnya. Ini tengah ni minyak ni. Tapi sekarang aku shoot tak menggunakan ini filter lah. Dia auto mode lah. Sebab aku takut tadi dekat office aku cerah. Lepas tu kat sini takut gelap kan. So nanti aku malas nak adjust. Itu lah leceh sikit shoot manual ni. Tapi outcome dia puas hati babe. Mantap. Hari ni tak jam sangat lah, Alhamdulillah lah. Otak tu melekat babe. Kan aku cakap, sana dah gelap. MT online bro. Woo! Abang ni boleh pancung pula. Sana dah hujan tu. Sini masih cerah. So kita sempatlah balik sebenarnya. Mana tahu tersempat abang aku ke. Tapi dia balik awal lah. Lalu ni motor apa depan ni? Motor apa ni geng? Motor besar ni. Motor apa dia tu? Alhamdulillah. Orang mesti rindu Bukit Ampang kan. Ya, mana
mana tanya apa bulan puasa aku tak balik lalu situ dah. Aku buat kapcai kan bulan puasa. Motor saya tak laju bang. Pick up tak ada ni. Baik punya kona dulu. Baik. Takut-takutlah pula kenapa ni. Kalau hati tak sedap jangan push geng. Kita buat santai ya. Mantap. Oh depan tu jam. Bahaya lah. Kereta banyak. Belah kiri ni selalu pasir. Hati-hati. Takut. Aku rasa macam motor aku lean banyak hari ni. Kenapa kan? Baik tayar abang ni. Jam. Okay, nak laju lah jam lah. Oi, banyaknya kereta. Tak boleh bercakap lah geng. Memang kena fokus lah. Sorry. Okey lah geng. Aku rasa video pun sampai di sini saja dulu. Kalau nampak betapa jam ni. Okey. Kita jumpa di next video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Fui. Tersasal. Okay bye.